Kami menuntut agar Suruhanjaya Eropah melaksanakan skim pemigrasian semula di seluruh Eropah supaya kita akhirnya boleh mula menghantar mereka pulang. Ia juga sah di sisi undang-undang. Pendatang, hantar mereka pulang, hantar mereka pulang. Dia sangat mengagumi Elon Musk. Tetapi dengan membelinya, dia juga telah menyelamatkan kebebasan bersuara di Eropah dengan membelinya. Jadi, tiada alasan seperti dia seorang trilioner atau kesalahan-kesalahan lain yang dia ada. Ada ramai bilioner di dunia ini yang tidak melakukan apa-apa untuk melindungi kebebasan bersuara. Tentangan telah muncul kerana dia telah melakukannya walaupun berdepan dengan segala ancaman, walaupun semua cubaan untuk menutup mulutnya. Dia kini telah mengumpul 500,000 tanda tangan untuk cuba menyelamatkan Eropah. Dan jika anda masih belum tahu apa yang saya maksudkan, kita sedang bercakap tentang Eva. Siapa yang tidak kenal siapa Eva? Dia ialah seorang aktivis yang luar biasa yang menentang immigration. Dia percaya bahawa kita sepatutnya melakukan remigrasi dan mengeluarkan orang-orang yang cuba memusnahkan Eropah. Tetapi orang ramai, kerajaan tidak berminat untuk mendengar pendapatnya. Jadi dia memutuskan begini. Kita perlu mengembalikan kuasa kepada rakyat. Oleh itu, kita akan mengumpul 500,000 tanda tangan daripada orang yang mempunyai pendirian yang sama seperti kita. Dan kita akan menuntut supaya EU benar-benar mendengar suara kita kerana kita mempunyai sokongan politik. Tetapi malangnya orang ramai tidak begitu suka dengan apa yang dia lakukan. Golongan elit Brussels mahu mendiamkan anda. Mula-mula, mereka cuba menghentikan Akta Eropah Selamat. Kemudian, mereka cuba melarang satu demonstrasi. Beginilah rupa demokrasi di Kesatuan Eropah pada tahun 2026. Lebih daripada 1,5 juta orang telah pun menandatangani akta kami dan jumlah itu semakin bertambah setiap jam. Suara-suara itu tidak akan didiamkan. Ringkasnya, Akta Eropah Selamat mahu memastikan keselamatan sempadan, undang-undang dan ketenteraman dan terutamanya pemulangan migran. Inilah sebenarnya yang majoriti rakyat Eropah mahukan. Tiada apa-apa yang menyalahi undang-undang, tiada yang salah, tiada yang tidak bermoral. Tepat seperti yang rakyat Eropah layak dapatkan, keselamatan. Keselamatan untuk mereka dan anak-anak mereka. Dan Kesatuan Eropah mesti akhirnya mendengar suara rakyatnya, menutup sempadan dan menghantar pulang semua orang yang tidak sepatutnya berada di sini. Tetapi sebaliknya, daripada mendengar, daripada mengubah dasar-dasar mereka yang membinasakan diri sendiri, Suruhanjaya Eropah mahu mengharamkan akta itu yang dianggapnya melanggar apa yang dipanggil nilai-nilai Eropah. Tetapi apa yang kami percaya ialah rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat, berdemonstrasi dan berjuang untuk tanah air mereka. Tetapi, kehendak rakyat sekali lagi dipijak. Datuk Bandar Brussels mendakwa demonstrasi itu akan menjadi risiko kepada keselamatan awam dan cuba mengharamkannya. Sudah tentu, ia tidak benar. Golongan elit Brussels sedang cuba merampas hak asas kita untuk berhimpun dan mereka cuba merampas suara penyokong kita. Kenapa? Hanya kerana perjuangan ini tidak sesuai dengan agenda mereka. Tetapi kebenaran telah menang walaupun menghadapi segala tekanan politik, fitnah dan tohmahan. Mahkamah Brussels telah memutuskan bahawa demonstrasi itu sah. Kita menang di Mahkamah Brussels dan kita berjaya mengadakan demonstrasi ini. Inilah sebabnya kenapa penentangan itu penting. Inilah sebabnya anda perlu berjuang dan mempertahankan hak anda untuk sebuah Eropah yang selamat dan terjamin. Anda lihat, mereka mahu anda percaya bahawa anda tidak boleh melawan, bahawa suara anda tidak penting, bahawa apa sahaja yang anda lakukan tidak akan membawa perubahan atau kesan. Tetapi itu tidak benar kerana ada kekuatan pada bilangan. Dan sekarang, Eva sedang dalam perjalanan untuk menyerahkan semua tanda tangan ini kepada EU. Baiklah, dia akan menuntut supaya mereka mendengar. Dia akan menang di mahkamah. Dia akan memaksa perubahan berlaku. Dan saya secara peribadi sangat menyukainya. 1,5 juta tanda tangan untuk Akta Selamatkan Eropah ini yang cuba diabaikan oleh institusi ini. Jadi, Ini sangat berbahaya. Ini hanyalah tanda tangan dari satu petition. Ini bukan bom. Ia hanyalah tanda tangan dari satu petition. Ini adalah hari tindakan. Hari ini 15 Julai dan kami mengumpulkan para patriot di Brussels. Kami berada di sini hari ini untuk menyerahkan 500,000 tanda tangan pertama Akta Selamatkan Eropah. Kami akan menggerakkan jutaan nasionalis, bukan sekadar untuk menandatangani petition, tetapi untuk hadir setiap kali Suruhanjaya Eropah atau birokrat lain ingin mencabuli hak kami sebagai orang Eropah asal. Dan itulah sebabnya kami tidak akan berdiam diri. Hari ini dan Hari akan tunjuk kami akan hantar mereka balik. 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 Tetapi Akta Selamatkan Eropah bukan sekadar satu petition. Ia juga bukan sekadar satu inisiatif rakyat, walaupun agak baik untuk dapat memaksa Suruhanjaya Eropah mengambil pendirian mengenai penghijrahan semula. Tidak. Akta Selamatkan Eropah benar-benar satu mobilisasi besar. Buat pertama kali dalam tempoh yang lama, kita mengumpulkan jutaan nasionalis dan patriot Eropah untuk bekerja sama, untuk bekerja bersama-sama ke arah matlamat yang sama. Dan matlamat itu adalah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa Eropah kita.
Inilah rupa dan rasa sebenar sebuah demokrasi. Bukan seperti omong kosong yang mereka jual kepada kita. Di mana anda boleh mengundi seseorang yang sebenarnya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Ini adalah suara rakyat. Inilah yang rakyat mahu berlaku. Berkumpul bersama dan menjadikan perkara itu satu kenyataan. Dan entah bagaimana, golongan elit ini telah berjaya meyakinkan kita bahawa apa yang perlu kita lakukan hanyalah, anda tahu, mengundi seseorang ke dalam kerajaan yang merestui apa yang dilakukan oleh EU. Dan kemudian EU boleh membuat keputusan untuk kita yang secara literal mengancam nyawa dan keselamatan kita setiap hari. Ini seolah-olah mereka berkata, tidak, kami akan ambil semula. Terdapat berbilion, berjuta-juta orang yang menyokong visi kami dan suara mereka tidak didengari kerana golongan elit tidak berminat dengannya. Kami akan pastikan suara mereka didengari. Dan saya sangat taksub dengannya. Lihat, saya tidak akan berbohong kepada anda semua. Ia memang terasa sedikit seperti pemasaran nasionalis yang sangat kuat. Dan pemasaran nasionalis itu boleh membuat sesetengah orang berasa cemas atau takut. Perasaan seperti hantar mereka balik sahaja. Ia bukan sesuatu yang menyenangkan untuk didengar, tetapi ada kebenarannya. Jika anda mahu memelihara budaya anda, apa sahaja yang datang dan membahayakan budaya anda perlu disingkirkan. Itulah sebabnya kami berjuang untuk ini. Itulah sebabnya semua lelaki di sini berjuang. Jadi terdapat sokongan yang sangat luas. Seperti yang anda lihat di atas pentas, kami ada ahli Parlimen Eropah berdiri bersama kami sekarang. Dan ini adalah oleh rakyat, untuk rakyat dengan bantuan pasukan patriotik di dalam institusi. Jadi kami mahu gabungkan semua kuasa itu untuk menjadikan penghijrahan semula satu realiti. Tetapi pertama sekali, seperti yang kami katakan, untuk menutup sempadan kerana itu masih belum berlaku. Ia hanya berlaku untuk kami sahaja. Dia sangat cantik. Dia memang cantik. Ia hanya mengambil masa kira-kira 1 jam. Tetapi kini kami berada di sini untuk menyerahkan 500,000 tanda tangan Akta Selamatkan Eropah yang cuba diabaikan oleh institusi ini. Awak tahu apa yang saya suka tentang ini? Kita dah banyak kali dengar selama bertahun-tahun kisah orang yang benar-benar membawa perubahan besar, tapi kita tak nampak usaha harian yang mereka lalui untuk mencapai hasil itu. Dan macam wanita ini kan yang sedang berjuang ini, dia sangat bergaya, dia cantik. Dia terpaksa berdiri selama sejam berunding dengan pegawai polis yang tak nak benarkan dia masuk, betul tak? Itulah sisi cerita yang orang jarang kongsikan dan itulah yang saya suka. Kami akhirnya telah tiba dengan 500,000 tanda tangan untuk Akta Selamatkan Eropah. Suara lebih 500,000 patriot dari seluruh benua kini akhirnya akan didengari. Saya suka sangat ini. Saya betul-betul suka. Inilah mereka bawa tanda tangan itu. Untuk Suruhanjaya dari Suruhanjaya Eropah, kami akan membawa suara rakyat Eropah ke Parlimen walaupun mereka tidak mahu mendengarnya. Inilah kami, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah timbunan nama yang telah dinyah identiti. Sudah tentu, nama-nama patriot Eropah yang mahukan penghijrahan semula dan yang mahukannya sekarang. Memang betul-betul ada di situ kan, dalam sebuah kereta sorong. Mereka ada kereta sorong yang penuh dengan 500,000 tanda tangan. Memang hebat. Ini adalah suara rakyat. Rakyat inilah yang membuat keputusan, bukan mereka. Berapa ramai orang yang kamu telah bunuh? Kami sudah melebihi 535,000. Jadi kita sudah melepasi separuh daripada ambang yang diperlukan untuk kewarganegaraan rasmi warga Eropah. Itu dalam masa kurang daripada 2 bulan. Jadi ini sudah pun sesuatu yang menakjubkan. Apa maksud saiz itu dalam? Awak nak pergi dan baca? Kalau boleh ringkaskan, tolong. Brandon, itu memang sangat penting. Dengan Akta Selamatkan Eropah, sudah tentu kami mahu selamatkan Eropah daripada penghijrahan semula. Daripada penghijrahan penggantian, maafkan saya. Dan untuk itu, kami menuntut penghentian sepenuhnya dan total terhadap kedua-dua imigresen sah dan tidak sah yang bukan penduduk ke Eropah. Dan kami menuntut agar Suruhanjaya Eropah melaksanakan skim penghijrahan semula di seluruh Eropah supaya kita akhirnya boleh mula menghantar mereka pulang. Ia juga melibatkan pendatang sah. Hantar mereka pulang, hantar mereka pulang, hantar mereka pendatang itu. Lihat, sudah tentu, dalam dunia yang ideal, kita boleh hidup di mana anda membawa masuk orang dan mereka benar-benar mahu berasimilasi dan semuanya baik-baik saja. Malangnya, itu bukanlah keadaannya. Dan sekarang kita telah sampai ke satu tahap di mana terdapat geng pemangsa seksual dan kejadian rogol di mana-mana. Dan rakyat negara-negara itu tidak selamat. Dan oleh itu, anda perlu bertindak dengan langkah-langkah yang ekstrim. Lihat, seperti kebanyakan anda, ia memang membuatkan anda rasa sedikit tidak selesa. Kerana kita tahu, ada manusia sebenar di sebalik orang-orang ini. Tetapi pada masa yang sama, jika mereka tidak sanggup menyesuaikan diri dan menyertai masyarakat kita serta menghargai masyarakat kita dan membantu membinanya, maka mereka berada di sini untuk memusnahkan kita. Dan kadang-kadang anda memang perlu mengambil pendirian tegas terhadap orang yang berada di sini untuk memusnahkan anda. Maksud saya tahu ia kedengaran gila, tetapi ia juga hanyalah kebenaran. Wanita ini telah melakukan begitu banyak perkara.
Dia di luar sana sedang bercakap. Maksud saya suka dia suka Elon Musk. dengan membelinya. Tetapi dia juga telah menyelamatkan kebebasan bersuara di Eropah dengan membelinya. Jadi, tiada alasan lagi. Dia mungkin seorang trilioner atau mempunyai kelemahan lain. Ada ramai bilioner di dunia ini yang tidak melakukan apa-apa untuk melindungi kebebasan bersuara. Malah ramai yang sebenarnya. Dia hanyalah seorang manusia yang berfikiran logik. Dia berada di luar sana. Trikandi Extrem Kanen, Chick Eva, Plaudinger, Bück. Terima kasih, Andrea. Saya semakin banyak menerima gelaran. Sri Kandi Ekstrim Kanan. Hari ini pula dipanggil wanita besi. Baiklah, dia memang hebat. Dia masih muda, dia cantik, dia seorang ibu, dia sebenarnya melakukan sesuatu yang baik. Dan kami sangat teruja tentang perkara ini kerana, sekali lagi, ia mengingatkan anda bahawa penentangan itu memang sesuatu yang nyata. Suara rakyat, jika mereka bersatu, jika mereka bergabung, mereka boleh membawa perubahan. Jadi mari kita berharap bahawa Eropah benar-benar dapat diselamatkan. Bahawa ada masa depan di mana anak-anak kita tidak berada dalam bahaya daripada orang luar yang datang untuk cuba mengambil alih. Dan mari kita berharap bahawa Eva benar-benar berjaya. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.